Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alright, baik. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan tadi ada masalah teknikal sikit lah. Kita ada masalah teknikal sikit. Kita terpaksa kena keluar sekejap. Okey, lepas tu kita masuk semula lah. Jadi tuan-tuan puan, saya minta tolong sharekan dulu Minta tolong share dulu. Nanti saya takut kawan-kawan yang lain ingatkan hari ni tak ada ke ataupun tak jadi ke. Minta tolong share terus. Share banyak-banyak. Repost. Okay, biar kawan-kawan yang lain sama-sama dapat masuk jugalah. Sebab tadi ada masalah teknikal sikit. Kita tak boleh nak teruskan. Kita kena, apa orang panggil? Kita kena off sekejap. Kita kena keluar sekejap. Lepas tu masuk balik lah. So sekarang ni nampak alhamdulillah macam dah okey sikit. So insyaAllah lah semoga semoga perjalanan pengajian kita pada hari ini baik-baik sajalah. Semoga Allah permudahkan insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih tuan-tuan puan. Tolong saya share, tolong saya repost dan bantu juga saya untuk tap screen lah insyaAllah. Okey, kita buka dahulu pengajian kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Baik, hari ini kita nak masuk juzuk yang baru, juzuk yang terakhir, iaitu juzuk 30 So juzuk 30 bermakna hari ini kita akan masuk pada surah An-Naba. Tapi kita bawa separuh saja, okey? Kita bawa separuh sajalah. Kita tak bawa satu muka surat. Kita bawa setengah muka surat saja, ayat 1 sampai ayat 15. Okey, ayat 1 sampai ayat 15 surah An-Naba, muka surat 582, juzuk yang terakhir, juzuk 30. Okey, saya haraplah, saya rasa sempat sangat ni, memang sempat sangatlah untuk kita nak sama-sama khatam pada tahun ini, pada sesi kali ini sebelum saya berhentilah, sebelum saya pindah. Sebab satu juzuk saya rasa lebih kurang dalam berapa puluh muka surat sahaja. Jadi saya ada lebih kurang dalam 2 bulan lagi, insya-Allah sempat untuk kita sama-sama khatamlah pada sesi yang kali ini, insya-Allah. Alright, baik. So, juzuk 30 surah An-Naba, ayat 1 sampai ayat 15, muka surat 582, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Saya baca dulu sekali lalu, lepas tu baru saya terangkan nanti. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا
وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. Okey, ayat 1 sampai ayat 15 lah saya bacakan dahulu sekali lalu, barulah jom kita tengok pada hukum-hukum tajwid yang ada dalam ayat 1 sampai ayat 15 surah An-Naba ini. Okey, baik, insya-Allah ayat yang pertama pada hari ini, amma yatasaalun. Amma mim sabdu kena dengungkan, kena cukupkan dengung itu dengan kadar 2 harakat. Okey, amma, jangan amma yatasa, jangan tak cukup dengung tu, pastikan dengung mim ni cukup betul-betul kan. Betul-betul cukup 2 harakat dekat situ. Mim sabdu wajibul ghunnah. Amma, lepas tu ma-nya pendek. Dengung 2 harakat, tapi ma itu pendek lah. Sebab apa saya kena bagi tahu? Sebab ada orang dia baca amma yatasa. Ada orang baca ma tu panjang. Amma yatasa, seolah-olahnya macam selepas mim tu ada alif pula. Ada huruf alif pula selepas mim tu. Amma yatasa. Salah. Okey, salah. Mim sabdu ini dengung 2 harakat, tetapi ma-nya itu 1 harakat sahaja. Amma yatasa. Okey, jangan panjangkan. Yatasaalun. Ada ombak di atasnya, dibaca dengan panjang. 4 ataupun 5 harakat, mad wajib muttasil. Yatasaalun. Lun, mad arid li sukun, 2, 4 atau 6 harakat. Anin naba'il azim. Anin, nun sabdu dengung 2 harakat. Anin naba'il. Jangan naba'il. Jangan baca naba'il. Naba'il ain, yang ni hamzah. Naba'il. Dan kemudian ba tak panjang lah. Okey, ba tak panjang. Jangan ingatkan ini ba alif ni. Ba alif ni panjang 2 harakat mak asli. Tak. Ini bukan alif, ini hamzah, nampak? Dekat bawah dia ada hamzah, bermakna ba itu 1 harakat sahaja. Anin naba'il azim. Tak nak naba'il. Tak nak. Okey. Anin naba'il azim. Azim, man arid li sukun, 2, 4 atau 6 harakat. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kha kat sini, kha. Mukh. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Okey, fun, mad arid li sukun, 2, 4 atau 6 harakat. Kalla saya'lamun. Ada sabdu pada lam, tekankan kalla. Jangan kala. Kala saya. Kena sabdukan dia. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Sama sahaja, cuma tambah dekat depan ni summa, mim sabdu ni dengungkan 2 harakat.
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل nun bukan alam yaj'alil, bukan alam taj'alil, bukan nun di sini. Alam naj'alil arda mihada. Da panjangkan, da dua harakat dekat sini, mad asli pula, minta maaf, mad iwad, mad iwad. Wal jibala autada, sama juga wal jiba, bukan wal jaba pula, wal jiba, wal jibala autada. Kalau dah berhenti dekat belakang ni dua harakat, mad iwad. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqna, lantunkan qaf ni, qalqalah sughra. Okey, wa khalaqna, dan pastikan qaf, banyak kali saya ulang benda ni. Banyak kali saya ulang. Huruf qaf pastikan kalau kita lantun tu bulat. Wa khalaqa. Wa khalaqa. Okey. Wa khalaqa, bukan wa khalaqa. Jangan khalaqa ataupun langsung tak lantun. Wa khalaqna, wa khalaqna, tak nak. Wa khalaqna, wa khalaqna. Dia kena ada laqa qalqalah. Wa khalaqnakum azwaja, mad iwad belakang dua harakat. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata. Wa ja'alna nawmakum subata, ta mad iwad di belakang ni. Wa ja'alna nawmakum subata. Okey. Bata, ba ma asli dua harakat, ta belakang tu mad iwad apabila berhenti. Wa ja'alna nawmakum subata, mad iwad. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna al-laila libasa. Ada banyak lam lah kat sini. Nal-laila libasa. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa ja'alna, dengung dua harakat, alif lam syamsiyah. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Sya belakang dua harakat, mad iwad. Ma'asha, shin, bukan ma'asa, bukan sa. Kalau sa dia jadi huruf sin. Kalau sa dia jadi huruf sin, ma'asa. Bukan, dia ada titik dekat situ, ma'asha. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Wa banayna fawqakum, qaf berbaris atas, qa. Fawqakum sab'an, lantunkan ba ni, qalqalah sughra. Sab'an shidada, ikhfa hakiki. Sab'an shidada.
وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا sirajan. Muncungkan bibir. Jumpa dengan waw dekat sini, muncungkan. Jauh. Tapi muncung jangan muncung kosong. Muncungnya jangan muncung kosong. Sebab ada juga orang yang dia dengar, dia tahu kena muncung. Betul, memang ada muncung. Tapi masalahnya dia muncung tak ada dengung. Sedangkan muncung yang saya maksudkan dekat sini adalah muncung sambil kita dengungkan. Kalau kita muncung sahaja tetapi tak ada dengung, bunyi dia macam ni. Waja'alna sirajan wahaja. Nampak tak? Sirajau. Dia kosong macam tu je. Bukan sirajau. Muncung sambil muncung tu sambil kena dengungkan lah. Baru dia jadi betul idgham ma'al ghunnah. Waja'alna sirajan wahaja. Pastikan tekal pula. Pastikan kita tekankan ha ni sebab dia bersabdu. Jadi kena tekankan lebih sikit. Waha. Waja'alna sirajan wahaja. Ada orang kadang-kadang dia punya ha tu dia tak betul-betul tekan sangat. Sirajan wahaja. Bila kita tak tekankan sangat, kita baca tu nanti seolah-olahnya macam waw tu, wa tu kita macam panjangkan dia tau. Sirajan wahaja. Tak boleh, dia bukan panjangkan wa, dia masukkan terus dekat ha tu yang kena tekan. Waja'alna sirajan wahaja. Okey. Lepas tu ayat 14. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Wa anzalna, jangan wa anzalna, wa anzal, jangan wa anzal, wa anzal. Wa anzal ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Nun kosong bertemu dengan zai. Kena samar-samarkan. Kena dengungkan dia. Wa anzalna. Wa anzalna minal mu'sirati ma. Panjang ma 4 ataupun 5 harakat dekat sini, mad wajib muttasil. Mu'sirati ma'an. Ikhfa hakiki tanwin bertemu dengan sa. Ma'an sajjaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Jaja. Pastikan sa ni, okey, kita keluarkan lidah sikit. Ma'an sad. Jangan apa panggil terlalu kasar. Kalau dia terlalu kasar nanti dia akan jadi huruf sin. Ma'an sajjaja, tak boleh. Okey, dia bukan huruf sin, dia huruf sa. Mu'sirati ma'an sajjaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Linukhrija bihi habban wa
nabata. Linukhrija bihi, kha di sini. Kha. Jangan linuhrija, bukan ha pedas. Okey, ni bukan ha pedas. Linuh kha, linukhrija. Okey, ada kahak dia. Linukhrija bihi, dua harakat maksilah qasirah. Habban, muncung bibir jumpa dengan waw, dengungkan dua harakat. Habban wa nabata, ba mad asli dua harakat, ta di belakang ini mad'i waw, dua harakat apabila berhenti. Okey, baik, sampai ayat 15, ayat 1 sampai ayat 15 tuan-tuan dan puan. Okey, kenapa kita rasa macam laju je untuk surah An-Naba ni? Sebab tak tahulah, sebab pada saya surah An-Naba ni dia senang. Pada saya dia senang, dia mudah, dia pendek-pendek, dia tak ada panjang-panjang sangat ayat dia. Dia tak ada macam terbelit-belit sangat ke apa, tak ada. Setakat yang kita baca lah daripada ayat 1 sampai ayat 15. Okey, dia sangat-sangat simple ayat dia. Sangat-sangat simple, direct dan mudah lah. So saya pun terangkan pun tak ada perlukan macam orang panggil apa, terang banyak-banyak sangat ke apa ke, tiba-tiba dah habis dah. Ayat 15 lah ayat yang kita akan belajar, yang kita dah pun belajar pada petang ini. Okey, so insyaAllah kita baca balik sekali lalu ayat 1 sampai ayat 15 sekali lagi. Okey, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ayat 1 sampai ayat 15, ayat yang terakhir untuk petang ini. Bukan ayat terakhir untuk surah An-Naba, bukan. Okay, ayat yang terakhir untuk petang ini, sebab memang sekarang ni kita bawa setengah muka surat sahajalah. Kita tak buat dah macam dekat FB dulu. Dekat FB dulu kita buat satu hari satu muka, satu hari satu muka, satu hari satu muka. Tapi sebab sekarang ni kita nak selitkan juga dengan beg kuning dan sebagainya, jadinya saya target satu hari tu kita buat dalam setengah muka pun okey lah. So untuk ayat 16 sampai ayat yang bawah sekali tu nanti kita akan masuk pada esok hari pula, insya-Allah. Okay, so saya rasa untuk hari ni pun tak adalah terlalu
banyak sangat ataupun terlalu susah sangat ke apa ke, sebab surah An-Naba pada saya senang lah. Untuk permulaan ni surah An-Naba pada saya ni mudah, senang. Dan apa ni tuan-tuan puan, kita pun hari ni kita dah mula masuk pada juzuk yang ke-30. Okey, juzuk yang terakhir untuk Al-Quran. InsyaAllah lah diharapkanlah kita semua sama-sama dapat mengkhatamkan untuk tahun ini punya ataupun untuk sesi yang kali ini punya, sebelum nanti saya berpindah dari cepat Quran inilah insyaAllah. Okay, alright. Baik, jadi dengan teguran-teguran ataupun dengan peringatan ataupun dengan apa yang saya kongsikan, yang saya sampaikan pada hari ini, insyaAllah semoga dapat semoga dapat orang panggil apa, dimanfaatkan dengan sebaiknya. Okey, ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita sama-sama dapat belajar pada hari ini, okey, sampaikan dan panjang-panjangkan kepada yang lain lah. Biar semua orang dekat luar sana mahir untuk membaca Al-Quran insya-Allah. Ustaz nak pindah mana? Saya nak kena balik ke Melaka. Saya kena cari kerja dekat Melaka pula. Ya Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Ustaz nak pindah ke grup mana? Saya bukan nak pindah ke grup mana. Saya nak kena pindah negeri ni. Okay, saya nak kena pindah kerja. Saya nak kena pindah kerja, nak kena cari kerja dekat Melaka pula lah. Sebab dah lama dah. Dah lama dah saya bekerja dekat Kuala Lumpur ni. Dan orang rumah saya, anak saya dekat Melaka. Saya berkahwin dah 3 tahun. Anak saya dah nak masuk 2 tahun. Tapi kehidupannya masih sama je lah. Setiap minggu berulang. Saya ingat saya start, setiap minggu saya start balik. Start daripada saya bertunang dulu, 2023. Sekarang ni dah 2026. Jadinya 2023 bawa sampai ke 2026 setiap minggu. Daripada 2023 sampai sekarang ni 2026, setiap minggu saya akan balik sampailah ke hari ni. Macam ni kan hari Senin, bermakna saya baru sampai Kuala Lumpur ni, baru sampai Muasa Maju ni malam tadilah. Kiranya hari hari Ahad malam saya akan gerak dari Melaka, bawalah sampai ke sini hari saya sampai malam tadi dalam pukul 12 lebih, dalam pukul 1 pagi. So macam itulah kehidupan saya setiap minggu. So saya rasa macam yelah, kerja pun kerja juga. Tapi dalam masa yang sama pun saya bukannya membujang. Saya bukan hidup sorang-sorang nak kena sewa bilik macam ni sampai bertahun-tahun, tak. So saya pun kena bagikan masa saya juga dengan anak saya, dengan isteri saya. Dan saya pun tak tahu saya akan kerja apa dan sebagainya. InsyaAllah lah, semoga ada pekerjaan yang lebih baik ataupun rezeki saya lah yang lebih baik pada tempat yang baru nanti insyaAllah. Tak boleh ke Ustaz buat live dari Melaka je? InsyaAllah lah, saya akan saya akan cuba usahakan macam mana. Tapi macam mana sekalipun balik ke Melaka nanti saya tetap juga kena cari kerja. Saya pun tak tahu kerja apa. Sebab kalau nak kata dekat Melaka, macam pusat-pusat mengaji ni tak berapa banyak sangat macam dekat KL. Pusat-pusat mengaji dekat Melaka ni tak berapa pesat sangat. So saya rasa berkemungkinan kalau saya balik ke Melaka, mungkin saya tak pergi ke pusat-pusat pengajian Quran lah kot. Mungkin saya akan larilah bidang saya. Mungkin saya akan kerja dekat, contohlah, saya pun tak tahu, mungkinlah kerja dekat kilang ke ataupun company lain-lain ke apa ke. Tengoklah macam mana. Saya pun tak tahu macam mana Allah nak susun. Saya cuma doa, saya cuma harap supaya saya balik ni untuk keluarga. Semoga Allah titipkan rezeki yang lebih baik lah, insyaAllah. InsyaAllah. Janganlah Ustaz, tak boleh. Saya tak boleh kalau tak berhenti. Saya dah hantar surat dan saya buat benda ni pun bukan untuk saya seorang, untuk anak isteri saya. Maksud saya masih di bawah Fatihah, tapi lah dari Melaka. Tengok keadaan macam mana. Setakat ni kalau nak buat macam tu, itu dah dipanggil macam cawangan kan. Tapi saya tak tahulah. Kalau nak ikutkan tak ada lagi lah macam tu setakat ni.
Sebab saya pun kerja pun memang kerja betul-betul bukan daripada rumah kan. Memang kerja dekat office. Ada yang ganti ustaz ke? Saya pun tak tahu. Mungkinlah ustaz akan cari pengganti lah kot. Kalau tak, ustaz lah yang kena live. Mungkin ustaz akan cari pengganti saya lah, insyaAllah. Tuan-tuan puan doakan saya. Doakan semoga Allah permudahkan jalan hidup saya. Semoga Allah permudahkan urusan kerjaya saya, urusan keluarga, urusan rezeki. Saya pun tawakal je sebenarnya, tuan-tuan puan. Saya pun sekarang ni memang lebih kepada tawakal saja. Saya fikir insyaAllah kalau saya korbankanlah saya punya pekerjaan yang sekarang untuk saya nak betul-betul spend masa saya dengan family, untuk nak bagi orang panggil apa, sepenuh kasih sayang lah, dekat family, dekat anak isteri saya. InsyaAllah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik lagi. Sebab sekarang ni saya jumpa anak isteri saya memang Sabtu Ahad je lah. Sabtu Ahad je. Daripada saya kahwin 2023 sampai 2026, saya jumpa anak isteri saya memang satu Ahad saja. Dah berapa kali satu Ahad dah 3 tahun ni kan. So saya pun ada juga nak macam orang lain, balik kerja ada isteri, balik kerja ada anak, spend masa pergi makan ke, duduk rehat dekat rumah ke. InsyaAllah lah, InsyaAllah. Tuan-tuan pun doakanlah semoga cepat Quran ini berkembang lebih pesat, lebih ke depan lagi. Manalah tahu Ustaz Izwan ada tergerak nak buka cawangan dekat Melaka ke, InsyaAllah lah saya boleh mengajar lagi dekat cepat Quran, dekat Fatihah ni, InsyaAllah. Okay, doakan saya insyaAllah. Saya pun sentiasa mendoakan tuan-tuan puan, semoga insyaAllah lah. Isteri Ustaz bekerja? Ya, betul. Kalau isteri saya tak bekerja, boleh je saya bawa dia duduk kat KL ni. Tapi sebabkan isteri saya bekerja, isteri saya dia kerja, dia ada kontrak. Dia kerja dekat hospital tu, dia ada kontrak. Jadi dia tak boleh keluar. Sesuka hati. Nanti dia kena bayar. Kena bayar. Apa orang panggil lah? Macam denda lah. Denda langgar kontrak. So sampai bila kan? So sebab tu saya yang kena bergerak. Macam tu lah ceritanya. Sementara tu Ustaz mohonlah guru kafar untuk sementara dapat kerja lebih baik, insyaAllah. Guru kafar pun saya akan minta lah, insyaAllah. Tapi tuan-tuan puan, pesanan saya, walaupun berganti ustaz sekalipun, kalaulah tuan-tuan puan lepas ni Ustaz Izwan gantikan dengan orang lain sekalipun, saya minta tolong belajar baik-baik, tolong belajar bersungguh-sungguh. Istiqomah. Tolong istiqomah. Belajarlah dengan siapa pun, belajarlah dekat mana pun. Jangan sesekali kita tinggal Al-Quran. Jangan sesekali kita tinggalkan Al-Quran. Kalau kita jaga baik-baik Al-Quran ni, insyaAllah tuan-tuan puan, insyaAllah lah Allah akan jaga kita. Itu janji dia lah, insyaAllah. Alright, baik. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, ayat 1 sampai ayat 15. Ayat 1 sampai ayat 15 surah An-Naba. Jadi insyaAllah saya nak buka sekejap beg kuning. Bagi saya peluang untuk saya buka beg kuning sekejap, dan saya tunjukkan kepada tuan-tuan puan lah, kalau tuan-tuan puan ada barang-barang yang tuan-tuan puan berminat untuk nak belilah, insyaAllah. Farhan tak ada? Oh ya, kau mana kat beg kuning? Habiskan ni. Aku tak tahu sebab dia ada kena buka Google apa semua tu, cara password semua. Kejap, Farhan tak ada. Farhan dia tak ada. Sekejap dia pergi hantar barang sekejap. Sebab biasa buka beg kuning ni Farhan. Dia yang tahu nak kena buka dekat mana, nak kena tekan apa semua. Sebelum tu saya bagi tahulah untuk siapa-siapa yang nak jadi ahli cepat Quran. Untuk sesiapa yang nak jadi ahli cepat Quran, untuk sesiapa yang nak belajar Al-Quran daripada awal, daripada asas, ambillah peluang ini tuan-tuan puan. Ambillah peluang ini. Dekat mana lagi tuan-tuan puan yang nak dapat belajar Al-Quran, nak jadi ahli ni tak payah bayar bulan-bulan.
Biasa belajar Quran semua ada yuran, betul tak? Ada yuran bayar bulan-bulan, walaupun sekecil-kecil jumlah sekalipun tetap juga ada bayaran bulanan tetapi kami di sini Cepat Quran, kami menawarkan silibus pembelajaran keahlian seumur hidup kepada tuan-tuan puan dengan yuran tu sekali je bayar. RM50. Itu pun sebenarnya RM50 tu lebih kepada yelah, maksudnya kita nak print buku tu nanti, betul tak? Kita pun ada berurusan dengan kilang yang print kita punya buku dan sebagainya. Jadi benda tu pun semua memerlukan kepada kos lah. 5 minit lagi. Boleh lah. InsyaAllah. Kalau tak, aku end lah. Okay, baik. Sekejap, kita tunggu Farhan sekejap tunggu Farhan. Nak kena buka beg kuning sekejap. Farhan sebab dia pergi hantar barang tadi. Barang-barang kita kan nak kena hantar sebelum pukul 5 petang kan. Jadinya dia takut tak sempat. Okay, alright, baik. So, okay. So RM50. Kalau dulu untuk pendaftaran tuan-tuan puan, pendaftaran RM300. Sekarang ni jadi RM50 sahaja. Bila ustaz nak berhenti? Ya, maaf ustaz, saya baru masuk. Saya last bulan 6. Ustaz bagi alamat kampung. Alamat kampung kenapa tu? Kenapa nak alamat kampung tu? Ustaz Melaka dekat mana? Saya akan menyewa di Teluk Mas nanti. Saya rumah-rumah semua pun dah cari dah bayar deposit dah. Tinggal nanti sekarang ni saya last kat sini bulan 6. Nanti kiranya bulan 6 ataupun bulan 6 tu saya rasa saya dah start dah duduk dekat rumah sewa nanti. Sebab bulan 7 nanti saya dah tak ada kan. Bulan 7 tu saya dah totally memang terus jadi orang Melaka terus lah. Cari kerja kat Melaka terus nanti. Saya akan duduk dekat Teluk Mas. Rumah sewa saya dekat Teluk Mas nanti. Kampung saya dekat Muar. Bila balik boleh? InsyaAllah. Saya pun saya kampung dekat Muar. Saya Muar kat Sungai Abung. Rumah saya dekat area JPJ tu Dekat je dengan JPJ tu. Assalamualaikum. Kalau duduk jauh boleh ke mengaji ustaz? Boleh online. Jadi ahli lah. Kampung Acik, Kampung Kandang. Saya dekat Teluk Mas, rumah sewa. Kalau saya punya rumah mertua saya dekat Pematang Pasir. Sekarang ni kalau saya balik tiap-tiap minggu tu saya duduk Pematang Pasir lah. Dekat rumah mertua saya. Cumanya yang ni saya nak masuk rumah baru saya dekat Teluk Mas. Panco tahu. Tapi Panco pun boleh tahan jauh juga dengan Sungai Abung. Okay, alright. Baik, jadi saya alhamdulillah sikit. Atau ambil lah sikit-sikit macam madu ke. Nanti siapa-siapa yang ustaz mengajar di sekolah ke? Tak, bukan. Saya tak tahu saya akan kerja apa. Saya ada juga mohon kilang-kilang ke, mohon kedai pula. Apa ni? Company lain lah. Tapi tempat-tempat mengaji Melaka saya tak jumpa lagi setakat ni. Ustaz ngajarlah, ngaji online insya-Allah. Ustaz, kalau ustaz duduk Melaka boleh kita belajar ngaji dengan ustaz? Boleh insya-Allah. Manalah tahu kalau ramai yang nak belajar dekat Melaka, manalah tahu orang Melaka ramai. Kita bolehlah buat kelas insya-Allah. Boleh ke kami nak singgah rumah ustaz dekat Melaka? Insya-Allah boleh, apa pula tak boleh? Boleh. InsyaAllah sentiasa terbuka lah. Kita datang beraya lah senang cakap. Ustaz buka kelas dekat Melaka, mesti ramai nak join. InsyaAllah lah, insyaAllah. Doakan saya lah ada rezeki sebab nak buka kelas ni bukan senang. Betul lah, semua ada pakai modal loh.
Nanti bagi nombor pun, ya ustaz nak ngaji dengan ustaz insya-Allah. Boleh minta Farhan nanti. Siapa yang nak mengaji nanti minta Farhan. Okey, alright, baik. So tadi saya dah bagi tahu untuk sesiapa yang belum lagi jadi ahli, jom jadi ahli tuan-tuan puan. Jadi ahli tak ada rugi sikit pun. Saya rasa tak ada rugi sikit pun. Okey, kenapa? Sebab sekali je seumur hidup. Sekali sahaja seumur hidup. Tak ada yuran bulan-bulan, tak ada komitmen. Bayarnya sekali itu pun RM50 sahaja. Okey, itu pun RM50 saja. Bagi je lah ustaz nombor mana tu boleh belajar. InsyaAllah minta dengan Farhan. Puan jemaah boleh minta dengan Farhan. Boleh minta dengan Farhan, nanti Farhan akan bagi. Sebab saya tak boleh nak bagi tahu dalam ni, bahaya. Nanti kan kena ban. Nak jadi ahli melalui Ustaz Farhan, ya betul. Nak jadi ahli boleh melalui Ustaz Farhan ataupun terus dekat beg kuning pun boleh. Nak terus dekat beg kuning juga pun boleh juga. Okey, kejap lagi saya buka beg kuning ni. Okey, baik. Yang pertama sekali saya nak tunjukkan dekat sini kita punya beg kuning kita untuk keahlian cepat Quran lah. Okey, boleh tengok dekat beg nombor 5. Boleh tengok dekat beg nombor 5 tuan-tuan puan. Okey, mungkin ramailah dalam ni yang dah jadi ahli, tetapi saya percaya ada juga yang belum lagi jadi ahli tuan-tuan puan. Okey. Untuk orang yang betul-betul serius nak belajar Al-Quran, okey, tak nak ada beban dari segi kewangan, pendaftaran dan sebagainya, saya rasa RM50 ni pun dah cukup, apa orang panggil, dah cukup rendah dah tu dah untuk nak belajar. Okey, seumur hidup tau, seumur hidup. Bukan kata RM50 ni setiap minggu ke setiap bulan ke, tak. RM50 ni sekali sahaja. Okey, yang mana nanti tuan-tuan puan akan dapat keahlian cepat Quran. Kita akan hantarkan buku Asas Al-Barqi, kita akan hantarkan buku Tajwid Al-Barqi. Kedua-dua buah buku ini adalah bahan utama pembelajaran tuan-tuan puan. Okey, saya kena cakap benda ni, ini adalah bahan utama. Sebab kadang-kadang takut nanti ada yang tak faham. Ada yang tak faham, ingatkan belajar yang utama ni dekat TikTok, dekat live TikTok je. Tak, bukan. Dekat live TikTok ni bukan pembelajaran yang utama. Itu sekadar kita buat live santai-santai je macam tu. Untuk yang betul-betul nak belajar, kena ada buku ni lah. Kena ada buku ni. Yang saya duk cakap tadi pasal kol-kolah lah, saya cakap pasal dengung lah, pasal panjang pendek lah, makhraj tu makhraj ni, semua tuan-tuan akan belajar dengan buku Asas dan buku Tajwid Al-Barqi inilah. So untuk sesiapa yang check out beg nombor 5 ini, nanti kita akan hantarkan buku ini kepada tuan-tuan puan, dan ada step-step yang tuan-tuan puan kena ikut supaya dapat akses penuh ke dalam aplikasi Cepat Quran. Di dalam aplikasi itulah nanti yang adanya video-video pembelajaran daripada buku ini. Okey, di dalam aplikasi itu jugalah kami dah sediakan nota-nota dan juga latihan-latihan yang insya-Allah apabila tuan-tuan puan dengarkan video itu, praktiskan, buat latihan, insya-Allah dalam masa yang tak sampai 6 bulan pun, saya boleh jaminlah, insya-Allah dalam masa yang tak sampai 6 bulan pun, perlukan masa mungkin dalam 3-4 bulan, kalau betul-betul bersungguh-sungguh, kalau betul-betul istiqamah, insya-Allah tuan-tuan puan dah boleh baca Quran dengan baik, insya-Allah. Okey. Mak pun join bila ustaz buka kelas nanti, insya-Allah. Bagi tahu dengan Farhan. Boleh bagi tahu dengan Farhan insya-Allah. Kalau siapa-siapa yang ada nak saya punya nombor saya, boleh bagi tahu dengan Farhan. Okey, baik. So ini adalah buku Al-Barqi Asas dan buku Al-Barqi Tajwid. Terima kasih yang dah order, terima kasih yang dah tekan untuk join jadi ahli. Insya-Allah sekurang-kurangnya tuan-tuan puan, ini adalah usaha kita. Saya boleh kata ini adalah usaha kita untuk kita nanti nak buktikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dekat atas dunia ini kita dah diberikan nikmat, kita dah diberikan peluang, diberikan kesihatan, diberikan waktu, kita gunakan. Kita peruntukkan sedikit sahaja kewangan kita, okey, di jalan Allah, dan untuk kita mengenal, untuk kita membaiki, untuk kita mencantikkan, mempertingkatkan lagi kualiti bacaan Al-Quran kita, yang mana dengan
orang panggil apa, penambahbaikan itulah yang nanti kita nak mempersembahkan bacaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah rahmati dan semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasanlah, insya-Allah, dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini beg nombor 5 tuan-tuan puan. Okey, ini beg nombor 5. Untuk sesiapa yang nak COD boleh COD. Siapa-siapa yang tak pandai beli dekat beg kuning, kalau nak COD, barang sampai baru nak bayar, boleh, tak ada masalah. Okey, kita ada buka untuk COD. Dan kalau tuan-tuan puan perasan dekat beg kuning, kita ada voucher sekarang ni. Yang mana kalau tuan-tuan puan beli apa-apa, buat pembayaran dengan RM30 ke atas, akan dapat diskaun sebanyak RM3. Dan juga kalau tuan-tuan puan ada buat pembelian sebanyak RM50 ke atas, akan dapat diskaun sebanyak RM5. TikTok bagi dekat situ. Okey, alright. Baik, so ini adalah beg nombor 5. Dan kemudian kita bergerak masuk pada beg yang seterusnya. Kita tengok pada beg nombor 1. Beg nombor 1 kita ada madu tuan-tuan puan. Kita ada madu. Okey, madu habatus sauda. Madu habatus sauda untuk sesiapa yang nak mengamalkan, yang nak menjaga kesihatan tuan-tuan puan, kena amalkan madu ni tuan-tuan puan. Satu hari dapat 1 kali, 2 kali. Okey, pagi sekali, malam sekali nak tidur tu ke dapat 1 sudu macam tu. Okey, insya-Allah lah. Sebab apa? Madu ni memang orang panggil apa? Makanan sunnah. Ada kebaikan, ada manfaat, ada ubat di dalamnya. Okey. Dan kami di sini ada menjual 2 jenis madu lah. Kita ada menjual 2 jenis madu. Ada madu yang asli, yang biasa, dan yang kedua kita ada madu habatus sauda. Itu beza dia. Satu ada madu yang biasa, satu lagi ada madu habatus sauda. Tak kisahlah tuan-tuan puan nak beli yang biasa ke, nak beli yang habatus sauda punya ke. Okey. Dan untuk madu ini tuan-tuan puan, kita ada 3 saiz kesemuanya, ataupun ada 3 berat. Ada 3 berat. Yang pertama kita ada yang paling besar ni 450 gram. Yang saya tengah pegang sekarang ni yang paling besar yang kita ada, iaitu 450 gram. Okey, kemudian kita ada yang sederhana. Ni sederhana. Tuan-tuan tengok betul-betul kat bawah ni, yang ni dia petak. Yang petak ni dia besar punyalah, 450 gram. Kalau yang ni, ini adalah 150 gram. Yang ni 150 gram. Okey, dan yang paling kecil kita ada 30 gram. Yang paling kecil kita ada 30 gram. Okey, 450 gram yang paling besar, yang sederhana 150 gram, dan yang paling kecil adalah 30 gram. 30 gram. Yang madu habatus sauda pun ada ketiga-tiga ini. Madu yang biasa ni pun ada juga ketiga-tiga berat inilah. So tuan-tuan puan boleh check out terus dekat beg nombor 1. Beg nombor 1 ni untuk yang madu habatus sauda. Okey, madu habatus sauda. Baik. Kemudian ada ke kain batik sini? Tak ada kan? Tak yalah. Okey. Lepas tu kalau tuan-tuan puan tengok dekat beg nombor 2, beg nombor 3, beg nombor 4, ambil jap. Ingat tak letak banyak. Okey, tengok beg nombor 2, beg nombor 3, beg nombor 4 sekarang. Beg nombor 2, beg nombor 3, beg nombor 4 kita ada kain batik. Okey, kita ada kain batik 2 kita ada 3. Satu manis sayang yang berjahit. Yang nombor 2 kita ada 3 serangkai. 3 serangkai ni ada satu yang berjahit, satu lagi yang tidak berjahit. Sama macam itu kan. Boleh. Okey.
Dekat beg nombor 1 sekarang, kita ada kain plekat gajah duduk untuk kanak-kanak tuan-tuan puan. Kita ada kain plekat gajah duduk, tapi yang saya fokuskan dekat sini dekat beg nombor 1 ni adalah kain plekat gajah duduk, okey, yang untuk saiz kecil punya, kanak-kanak punya. Kalau tuan-tuan perasan dekat bawah ni dia ada tulis junior. Gajah duduk junior. Kotak dia pun macam kotak-kotak yalah ceria-ceria sikit lah kan, untuk kanak-kanak punya. Okey, original dari Indonesia punya brand gajah duduk. Okey, cumanya saiz dia agak kecil sedikit lah nak bandingkan dewasa kan. Dari segi dia punya design dia, dari segi dia punya color dia sama saja macam dewasa, cuma beza dia yang ini saiz kanak-kanak dia ada kecil sikit lah. Saiz dia ada kecil sedikit. Okey, kalaulah tuan-tuan puan misal kata ada nak belikan untuk anak cucu, okey, ataupun kalau tak pun tuan-tuan puan nak bagi sesiapa lah. Okey, nak bagi sesiapa lah sebagai apa orang panggil apa? Sebagai sagu hati ke, sebagai hadiah ke kan. Kain plekat antara orang panggil apa? Hadiah yang orang panggil senang lah untuk kita bagi sebab dia dah siap dalam kotak semua kan. Dan dalam kita tak sedar, jangan kita tak sedar tuan-tuan puan kalau kita bagi kanak-kanak ni telekong ke, kita bagi kain plekat ke kan, lepas tu dia buat solat, dia buat semayang, selagi mana dia gunakan tuan-tuan puan, selagi itulah kita ni akan dapat sahamnya, kita akan dapat orang panggil apa, pahalanya jugalah insya-Allah. Ustaz benang 75. Apa tu benang 75? Ni kain plekat untuk kanak-kanak brand gajah duduk. Brand ni gajah duduk yang junior punya tau. Yang nombor 1 ni untuk junior, untuk kanak-kanak, saiz kanak-kanak. Okey, ini dekat beg nombor 1 ni lah. Ustaz, kain plekat benang 750 beg nombor berapa? Ustaz, kain plekat benang 700. Tak ada benang 750. Ada benang 7000 dengan benang 5000. Benang 750 tak ada. Nak cari yang benang 7000 ke benang 5000? Kalau 750 tak ada. Okey. Ni untuk kanak-kanak Ini untuk kanak-kanak punya, cantik-cantik lah. Dia punya warna pun ada banyak. Okey, contoh yang saya tunjukkan dekat sini warna coklat lah. Ini contoh warna coklat. Coklat dia pun cantik. Maaf, 7500 dan 5000. Bukan 7500, 7000. Adakah 7500? 7000. Maaf, 7000 dan 5000 beg nombor berapa? Okey. 7000 dengan beg dengan benang 5000. Sekejap lagi kita buka. Farhan pergi ambil jap. Farhan pergi ambil sekejap yang 7000 dengan 5000. 7000 dengan 5000 tu gajah duduk gajah duduk untuk 7000 dan juga untuk 5000. Kejap lagi kita buka beg kuning lah. Okey. Selain daripada barang-barang yang saya tunjukkan ni, selain daripada barang-barang yang saya keluarkan dekat beg kuning ni, sebenarnya ada banyak lagi lah. Okey, sebenarnya ada banyak lagi barang-barang yang lain yang saya tak sempat lah nak tunjukkan. Okey, sebab terlalu banyak. Cumanya saya nak bagi tahu dekat sini, kalaulah misal kata ada yang nak cari tudung, ada yang nak cari jubah, ada yang nak cari Quran, ada yang nak cari telekong, ada yang nak cari apa, kain batik, kain plekat ni, semua kita ada. Semua kita ada, boleh masuk dekat akaun kita, boleh pergi dekat TikTok shop kita dan boleh check out di sana lah. Okey, untuk yang bertanya tadi, untuk kain plekat gajah duduk 5000 benang dan juga 7000 benang. Okey, boleh tengok sekarang ada dekat beg nombor 2. Okey, beg nombor 2 ni kita ada beg nombor 1. Beg nombor 1 ni kita ada kain plekat gajah duduk untuk 5000 punya. Okey, untuk 5000 benang. Yang kotak dia warna biru ni. Dia tulis kat sini 5000 benang. 5000 benang. Cantik dia punya jahitan dia punya corak dia punya color dia cantik kat sini. Okey, ini contoh lah. Ini salah satu contoh yang saya boleh ambil, ada dekat tangan saya sekarang, yang berwarna hijau oren. Hijau oren. Ni untuk yang kain plekat 5000 dekat beg nombor 1.
Beg nombor 1. Harganya dekat sini RM49. Okey, harganya adalah RM49. RM49. Okey, kain plekat gajah duduk 5,000 benang. Boleh tengoklah, boleh tekan dekat situ. Boleh tengok dekat beg nombor 2 kan. Okey, dekat beg nombor 2. Dekat beg nombor 2 ni tekan dekat situ, tekan dekat situ tuan-tuan puan, dan boleh tengoklah color-color yang ada bermacam-macam color lah. Okey, tapi yang penting kalau dah namanya gajah duduk, kalau dah namanya kain pelikat ni gajah duduk, memang kualiti nombor 1 lah. Kan, kita pun asal kata kain pelikat gajah duduk, kain pelikat gajah duduk, itu yang kita tahu kan. So memang kita sengajalah ambil yang gajah duduk sebab kita tahu ini jenama yang semua orang tahu dan semua orang pun tak meragui lah dia punya kualiti dia. Okey, so kita ambil gajah duduk ini untuk yang 5,000 benang. Untuk 5,000 benang punya, okey. Kotak dia warna biru ni. Okey, tengoklah harga kat situ RM49. RM49. Ustaz, benang 7,000 tak boleh order 2 ke? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Kita buka sekejap untuk yang 7,000 punya pula. Untuk 7,000 benang, tengok dekat beg nombor 1 sekarang. Beg nombor 1. Nak order 1 boleh, nak order 2 boleh, nak order 3 boleh, nak order 10 boleh. Semua boleh. Kenapa tak boleh tu maksudnya kenapa? Nak order banyak boleh, tak ada masalah. Okey. Ini adalah gajah duduk 7,000 benang. 7,000 benang. Kotak dia pun premium dah tuan-tuan puan. Kotak dia pun bukan kotak yang biasa-biasa ni. Kotak dia premium macam ni. Okey. Alright. Tengok ni, dia punya color dia ni pun, ini pun warna hijau oren juga, sama macam tadi. Cumanya dia lebih kemas lagi lah. Dia lebih halus lagi lah. Kenapa? Sebab benang dia lagi banyak. Benang dia lagi banyak, lagi halus macam tu dia buat. Okey, 7,000 benang ni. Harganya RM59. Harganya adalah RM59 dekat beg nombor 1. Kalau berminat untuk nak dapatkan kain pelikat ini, boleh check out dekat beg nombor 1. Okey, boleh check out dekat beg nombor 1 ini, insya-Allah. Okey, alright. Kita ada banyak sangat barang-barang. Semua sekali ada 150 produk, 150 barang kita yang kita jual. Tapi saya tak boleh nak keluarkan, saya tak boleh nak tunjukkan kesemuanya, tak boleh. Mana saya sempat je lah. Cumanya nak bagi tahunya yang mana tuan-tuan puan kalau nak tengok kita punya barang-barang kita yang lain, nanti boleh pergi dekat TikTok shop kita. Pergi dekat TikTok shop Cepat Quran. Okey, boleh check out di sana. Bukan sahaja kata pakaian-pakaian, makanan-makanan pun ada juga. Okey, alatan-alatan gadget-gadget kecil-kecil ni pun ada juga. Makanan-makanan kesihatan pun ada. Kalau tuan-tuan ada nak beli kacang-kacang, kerepek-kerepek pun ada dekat kita punya beg kuning. Okey, ada dekat kita punya beg kuning juga. Kita ada kacang botak, kita ada kacang parang, kita ada kacang soya, kita ada kacang shendong, kita ada kerepek pedas, kita ada keropok pun ada. Kurma-kurma pun kita ada juga. Kurma Mariami, kurma Egypt, kurma Palestina Mekjol, semua ada lagi. Tak boleh order 2. Kenapa tak boleh order 2? Kenapa tak boleh order 2? Sepatutnya boleh je berapa yang kita nak. Kenapa tak boleh? Saya pun tak tahu kenapa tak boleh. Sebab sepatutnya boleh je lah kan, tak ada masalah. Takut-takut ada masalah lain. Takut-takut ada masalah dekat setting ke apa ke, saya tak tahulah. Kalau misal kata ada masalah, boleh contact kita. Ada masalah, cuba contact admin. Mana tahu admin boleh bantu ke kan. Tapi kalau kata tak boleh nak order 2 tu, saya tak tahu pula kenapa. Sebab sepatutnya boleh je berapa yang kita nak. Sebab kita nak beli kan. Cuba contact kita. Cuba contact dengan admin, begitu dengan Farhan. Nak beli 2 tapi tak boleh. Nanti tengok apa yang kita boleh bantu, yang kita boleh tengok dekat mana yang nak kena ubah ke, ada setting-setting yang salah ke apa ke, nanti kita akan buat lah, insya-Allah.
Okey, alright, baik. So ini antara barang-barang yang saya boleh tunjukkan lah pada hari ini. Banyak lagi sebenarnya, tapi tak sempat lah saya nak tunjukkan semua. Jadinya sekadar sampai di sini dulu saya rasa untuk pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada yang membeli, kalau ada yang mendaftar Cepat Quran tadi, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau ada apa-apa masalah, tolong kontak dengan admin kita akan bantu insya-Allah. Okey, jadi kalau ada silap dan salah sepanjang pertemuan kita ini, saya mohon ampun dan maaf. Dan insya-Allah kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi. Saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan jan wan, kan tan ran han, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.